Assalamualaikum semua. So, saya nak buka peluang pekerjaan kepada sesiapa yang betul-betul berminat nak kerja di V-Farm Village ni, tempat saya ni lah. So, apa skop kerja dia? Skop kerja dia adalah pembantu bantu saya dekat sini lah. Okay, so apa kerja yang kena buat? Contoh macam ni lah. Contoh, bantu saya macam vacuum kolam kan. Macam sekarang ni ada seorang pembantu saya juga kat sini. Okay, dia tengah vacuum kolam kan. So, maksudnya kerja-kerja dia macam ni. Kena vacuum kolam, bersihkan kawasan, okay, siram-siram pokok bunga, trim-trim pokok. Pembantu lah, bantu saya dekat sini. Macam abang tu tengah buat kerja-kerja pembantu ni kan. Okay, semua macam tu lah kerja dia. So, jadinya kalau ada siapa yang berminat nak kerja, okay, saya nak cari 2 orang. Tapi saya tak nak saya tak nak perempuan, saya nak lelaki. Sebab saya tengah perlukan lelaki 2 orang. Okay, yang boleh bekerja panas, boleh bekerja secara fleksibel lah. Okay, maksudnya dia multi purpose lah. Minta macam-macam kan. Tapi macam tu lah yang saya nak. Saya nak yang fleksibel lah, yang boleh dengar arahan sedikit apa-apa semua sekali. So, jadi saya perlukan 2 orang. So, kalau korang ada kenalan yang boleh bekerja macam yang saya cakap tu kan, macam ni, bantu saya dekat saya punya landscape ni, siram pokok bunga, potong-potong rumput. Macam kerja dia potong rumput, bersihkan kawasan. So, jadinya bersihkan kolam renang, apa-apa semua ni. So, korang boleh recommendkan dengan saya. So, kerja 1 minggu ada 1 hari cuti. Okey, lepas tu ada kedua SP, ada sok-sok. Kalau tak ada penginapan, kita ada sediakan hostel. Kita ada tempat tinggal yang kita sediakan. So, berapa gaji yang saya boleh tawarkan untuk permulaan ni? Gaji saya boleh bagi dalam RM1,800 sebulan. So, kalau serius nak, boleh hubungi saya. So, usia berapa? Usia saya galakkan ataupun saya cari sekitar dalam 25 tahun ke atas dan tidak melebihi 40 tahun. So, jadi saya nak juga kesihatan mesti baik. Sebab kerja dekat sini, dia penat dia bukan kerja. Penat dia adalah turun naik bukit. Sebab tempat saya ni adalah kawasan berbukit. Kalau korang tengok kan, sebelah bawah sana ni bawah, sebelah atas sana dia atas bukit. So, jadinya kerja dia banyak menggunakan fizikal, naik bukit, turun bukit sahaja. So, jadi kalau ada kenalan, boleh wasabi saya. So, nanti insyaAllah kita berjumpa dekat sini. Saya perlukan segera 2 orang lelaki dewasa, sehat. Okey, Assalamualaikum.